awal membawa pada kemangkatan dia lah. Dia tidak tahan dengan cuaca. Saya masih mencongkir rekod-rekod dia mengerjakan haji, dan kita dapat rekod sikit daripada keturunan Syed Ahmad Kecil Patani. Buat tuanku sebelum ke Mekah, Syed Ahmad Kecil adalah 1-2 surat, tapi kita menjejaki. Saya cuba kalau ada peluang saya boleh ke Saudi, saya nak cuba korek rekod-rekod di Saudi. Sebab bagusnya zaman tu British, setiap pelayar yang sampai jejak muka ke Jeddah, dia ada pasport dah masa tu. Dia merekod kedatangan, dan dia bukan orang biasa, dia sultan. Jadi mesti ada rekod. Cuma sekarang kita kena congkir. Saya kejut kot, ramai rakyat kita belajar di Saudi, Mesir, rakyat tak seorang pun korek-korek boleh bahasa Arab lagi. Bab haji ni saya bukan nak condemn, orang kita ramai tapi tak ada orang buat. Rekod dia banyak, tak ada orang pergi cari gali dekat tempat yang sepatutnya. Sebab dia dah ada rekod. Sebab lepas-lepas ni rekod memang jelas, dan dia datang time bergolak, time perang lagi hot orang kata. Dia kira individu berprofil tinggi ke Mekah masa tu. Next slide. Ni paling baru dapatan saya, jumpa warkah Sultan Zainal Abidin kepada British yang menyatakan dia tidak memihak kepada Ottomania. Dan posting ni gila hot dalam page saya. Orang dua perang bagi statement sendirilah. Tapi itu antara natijah lah bila duduk bawah ni. Takkanlah Sultan Zainal Abidin nak kata sokong Turki kepada British sebab kita bawah naungan dia. Dan surat ni sebenarnya merupakan contoh kedua Sultan Zainal Abidin menggunakan warkah sebagai diplomasi. Satu, kisah British paksa dia serah Datuk Bahaman Mat Kilau dengan Raja 1896. Itu zaman Hugh Clifford. Ada keluar watikah juga. Tuanku keluar watikah suruh tangkap. Itu orang kata dummy punya political lah. Raja-raja dulu dia kata nak layan British ni terpaksa lah keluar surat. Tapi tak, pada masa yang sama keluar titah. Tuanku keluar titah, bawa sembunyikan Mat Kilau daripada kawasan Tok Kupaloh, masuk dalam Tok Kupaloh punya area. Itu ada rekod dia. Sama juga dengan kes ni. Saya tak baca detail, saya just summarize lah. Boleh tengok next slide. Ini surat asal dia, dan kita dapat salinan di British Archive.